Apakah perbezaan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil? Contohnya, mad wajib muttasil ulaika. Manakala contoh mad jaiz munfasil inna anzalna. Masih ada keliru? Jom kita tengok kaid jari tajwid. So, jom kita tengok mad wajib muttasil. Kita bawa dia kepada jari mad dan kita lihat di sini huruf mad yang berombak menjemput dengan hamzah, tapi kat sini tulis dalam satu kalimah. Dia menghasilkan warna oranye. Warna oranye di kaid jari mad menunjukkan cara bacaannya adalah panjang 4 ataupun 5 harakat. Kita tengok pada mad jaiz munfasil, dia sama juga huruf mad yang berombak berjumpa dengan hamzah, maka tetapi perbezaannya adalah dia berjumpa dalam 2 kalimah yang berbeza. Kita tengok di sini, dia juga menghasilkan warna oranye. Warna oranye di hukum mad tadi adalah bacaan panjang 4 ataupun 5 harakat. Sudah dapat kan perbezaan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil? Ingat hamzah, ingat antara satu kalimah ataupun 2 kalimah. Jangan lupa like, follow dan share.